Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nor. Ini kiri live kawan-kawan. Sorry, ini pusing. Okay, Kak Nor cuci pinggan. Abaikan kalau ada nampak kekurangan, ketidakselesaan. Kawan-kawan ya, inilah dapur Kak Nor. Kak Nor tak pernah buat video sambil masak apa semua kan. Sebabnya ini hari ni Kak Nor tunjuk Kak Nor bersihkan baru lepas buat video kawan-kawan. Beginilah keadaan kalau Kak Nor lepas buat video. Pinggan mangkuk saya cakap ya. Orang tengok Kak Nor buat video 10 minit siap. Tapi di sebalik tu banyak kawan-kawan ni. Kalau yang bergantung-gantung tu rasanya dapur mana-mana pun bergantung kawan-kawan. Ini cara Kak Nor list lah. Kalau misalnya tak selesa, Kak Nor minta maaf lah ya. Inilah keadaan dapur Kak Nor. Okey. Biasalah dapur kampung. Asalkan bersih, tak serabut, dah lah. Kan? Kawan-kawan. Tak nampak. Inilah. Boleh lah ya. Sampah semua. Oi. Orang tengok oi buat video senang kan. Oh jangan kawan-kawan, jangan. Beginilah keadaannya selepas kita buat video. Kalau kita masak biasa dia tak serabut ini tau. Tak sebanyak ini. Tapi disebabkan kita buat video, semua bergantung. Abaikan, ya. Nama pun dapur kampung. Begitulah dia. Semua nak diberus, nak dibersihkan. Bila guna buat video, orang nampak kita punya kerja ni remeh saja. Oi, jangan kawan. Kita tak kerja dekat tempat orang, kita boleh komen, oh, buat lagi ni. Tapi bila kita kerja dengan orang yang mengalaminya, percayalah, kawan-kawan takkan nak buat. Kami ni semangat sebab keluarga je. Kan? Kami ni semangat sebab keluarga saja. Kalau tak kerana keluarga, kawan. Okeylah, daripada merungut-rungut kan, Kak Nor nak cerita sikit, ada 2 berita kan, kawan. Sekejap ya, Kak Nor habiskan pinggan dulu, bawa bunyi air tu kurang sesuai lah. Sekejap ya. Okey kawan-kawan, Kak Nor dah siap basuh pinggan. Sekarang nak goreng ikan. Sambil tu kita borak ya. Okey, Kak Nor cakap ada 2 berita. Kuali tak panas ni. Satu berita baik, satu berita gembira, satu lagi berita kurang gembira lah. Tapi sebagai orang Islam kita terima aturan itu dengan berhati lapang. Okey? Ini Kak Nor masak lemak ketam dah siap. Ni goreng ikan. Okey. Kita ambil senduk dulu kawan-kawan. Dan pinggan. Okey. Sementara ikan kita nak masak. Jadi Kak Nor nak cerita sikit lah. Okey. Kawan-kawan pun tahu kan Kak Nor dah cerita pasal mak Kak Nor. Okey. Mak kedua Kak Nor, alhamdulillah, berita gembiranya kita bagi berita gembira. Semoga dengan kita mulakan dengan berita gembira, mudah-mudahan ia juga menjadi orang kata pencetus untuk kegembiraan yang lain. Okey. Kita berfikiran positif macam tu. Okey. Yang pertama berita gembira yang Kak Nor nak kongsikan, alhamdulillah, mak Kak Nor dah balik rumah. Okey. Dia balik rumah semalam. Okay, adik bagi tahu mak balik, dah dibenarkan doktor untuk balik rumah semalam. Okey. Alhamdulillah memang dia dah aktif, dia dah okey. Dia dah bergerak sedikit-sedikit kan. Tapi masih yalah, penyakit yang dihadapi itu bukan penyakit yang orang kata setakat demam dedau-dedau kan. Jadi alhamdulillah dia dah berkurang banyak kawan-kawan. Maknanya dia dah bolehlah untuk berdikari dia sendiri. Tapi Kak Nor tak benarkan adik-adik suruh dia buat sendiri. Cuma kita pantau dia nak bergerak. Okey, kita bagi bergerak. Tapi pastikan ada orang sekeliling dia lah. Kak Nor cakap macam tu. Kak Nor cakap dengan adik juga.
Pantau keadaan mak, pastikan ubat mak on time. Macam itulah. Hanya itu saja yang Kak Noh boleh buat. Dan berita kurang gembiranya, doktor sahkan mak kanser usus tahap 4. Sebenarnya itu memang dah dijangkaan Kak Noh. Okey, masa doktor kata kanser tu dah merebak ke otak, kita dah tahu dah tahap mana dah dia. Okey, tapi Kak Noh tak nak buat adik-adik sedih. Jadi Kak Noh kata kita tunggu je. Akhirnya semalam doktor dah sahkan kanser mak tahap 4. Okey, jadi kita tak tahu rasanya untuk di usia dia. Tak tahulah kalau nak buat kemo ke apa ke kan. Tapi nanti kita Kak Noh sebenarnya nanti berbincang lagi dengan adik-adik. Dan kita dengar juga apa arahan doktor. Sebabnya tengok keadaan dia tu, kita mungkin bagi ubat aja ke. Kita tengoklah keadaan dia. Sebab kalau untuk dia buat kemo apa semua, besar kemungkinan dia akan ke IKN, Institut Kanser Negara di Putrajaya. Okey, Putrajaya ke Cyberjaya? Rasanya Putrajaya kalau tak salah Kak Noh. Sebab dia Hospital Putrajaya tu, IKN tu sebelah dia. Sebab Kak Noh pernah jaga mak dulu kan. Mak angkat Kak Noh, mak tu. Sebab Kak Noh pernah jaga situ. Jadi Kak Noh tahu IKN tu kat mana. Okey, kalau misalnya itu, kami akan laluinya lah. Bukan Kak Noh lalui, Kak Noh mungkin sekali saja. Macam Kak kawan tahu, adik-adik yang akan mengharuminya. Kak Noh cakap semalam kat adik-adik. Kak Noh cakap, sabar urus mak. Sebab sekarang ni, Tuhan nak bagi kita pahala untuk jaga mak. Okey, siapa yang berpeluang banyak tu, rebutlah. Okey, jagalah dengan sabar. Sebab kita melayan orang sakit ni bukan mudah kan kawan. Dan kita juga kena kuat mental. Kita juga kena kuat badan. Walaupun kita jaga orang yang tak sihat, jangan kita pula yang tak sihat. Jadi kita kena makan. Kalau Kak Noh jaga orang tak sihat, macam jaga suami dulu, jaga mak dulu kan. Mak angkat Kak Noh. Maknanya kita kena sihat. Okey, masa makan untuk makan, tidur semampu yang boleh. Kak Noh selalu walaupun jaga orang sakit, Kak Noh akan pastikan Kak Noh tidur dan jiwa kita kena tenang. Maknanya kita akan layan tu orang sakit tu dengan jiwa kita yang tak marah. Jangan kita layan orang sakit tu dengan jiwa kita yang tak unfair. Okey, kita laluinya dengan tenang. Jadi bolehlah ya. Semoga adik Kak Noh kuat, adik Kak Noh bersemangat untuk jaga mak. Itu sajalah. Bagi Kak Noh, berita tu memang sedih, tapi kita kena kuat. Sebab adik Kak Noh terangkan ke adik-adik, tak apalah. Kita peluang yang ada ni kita jaga, kita gila kita mana yang boleh. Okey, alhamdulillah rumah-rumah mak tu adik-adik dah bersihkan, keliling semua dah. Alhamdulillah kita. Maknanya adik-adik tu ramai kat kampung, cuma yang tak ada Kak Noh saja. Jadi mereka boleh bergila-gila untuk memantau mak yang dekat-dekat kan. Sebab rumah diorang selang 2 rumah, ada yang selang sebelah rumah, ada yang duduk serumah dengan mak. Jadi semua ada. Jadi Kak Noh bila ada waktu, bila ada kesempatan, baru Kak Noh dapat pergi. Itu sajalah. Itu saja perkembangan mak Kak Noh hari ni. Sambil kita tunggu goreng ikan ni. Sebenarnya Kak Noh nak buat sambal lagi. Biasalah, lepas buat video nak buat masak rumah, cabaran kawan-kawan. Orang nampak simple lagi. Okey, itu saja. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalannya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.